Ini Assalamualaikum. Ini pokok yang kita nak post besok. Besok kita nak post. Hari ni kita ni siap-siap. Allah tu. Kita post besok. Ini induk dia. Ni induk pokok. Ini hasil buah dia. Ni anak benih. Ni anak benih dia. Ni hasil tuk kita buat tu. Dia punya akar tu. Ni saiz-saiz macam ni lah kita jual daripada ladang tu. Tu yang kuning tu yang dah 100% tua ni. Kalau korang tengok ni 100% dah 100% tua ni. Ni 100% tua. Ni kalau kita tengok jus dia, masa tunjuk jus dia. Dia punya jus dia banyak tak banyak kita tengok. Dia punya kulit nipis ke tak, mari kita tengok. Ni dia menipis bakal jambak original. Ni menipis bakal jambak original yang ni ada tersenarai di dalam Jabatan Pertanian. Korang boleh Google tengok tu, dia punya kulit macam ni. Kau tengok dia punya air. Jangan cakap air tak banyak ni. Kau tengok si air tu. Kalau yang betul original. Kalau yang tak original saya tak tahulah. Dia punya kulit dia nipis tu. Tengok dia punya kulit tu nipis. Ni sebiji lagi. Tengok dia punya air. Ni kita pura pakai tangan ni. Kalau pura pakai alat dia tu lagi banyak. Tu dia punya kulit dia macam tu. Nipis. Ini pun sama. Ni lembek Yang kena picit ni korang tengok hasil picit tu macam spring. Tu macam spring. Dia air banyak tu. Ni hasil dia. Ni kau boleh tengok ni hasil dia. Allah. Ni hasil dia. Yang ni yang dia gugur sebab dia dah 100% tua, dia gugur. Yang ni saja saya buat research. Saya nak biarkan dia gugur semua. Dia gugur semua. Yang ni semua saya dah petik buah ni. Boleh tengok kat WTT saya. Saya cakap kat WTT saya ada update semasa ke semasa. Okey, Assalamualaikum. Ni anak pokok anak pokok yang kita jual. RM1 sepokok daripada ladang. Ni semua induk-induk yang kita buat ni induk dia. Ni semua induk dia. Okey. Assalamualaikum.